Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Kamilah Nur Nafisah binti Muhammad Noor melaporkan untuk TVPSS SK Jijan. Pada 13 Februari 2026 telah berlangsung majlis pelancaran program Iyah Ramadan peringkat SK Jijan 2026 yang diadakan di Dewan Seri Jijan. Majlis ini telah dirasmikan oleh Puan Anita binti Abdul Latif, Guru Besar SK Jijan, dengan kehadiran barisan pentadbir guru-guru serta murid-murid SK Jijan. Program Iyah Ramadan ini dianjurkan bertujuan mengiramakan bulan Ramadan yang penuh keberkatan di samping menyamai nilai-nilai murni dalam kalangan warga sekolah. Antara pengisian program yang dirancang termasuklah tadarus Al-Quran, ceramah Ramadan, pertandingan hafazan, kuis, sirah serta program infak dan sedekah. Melalui pelaksanaan program ini, murid-murid diharap dapat meningkatkan kefahaman tentang kepentingan berpuasa, memperkukuh sahsiah diri serta mengamalkan sikap sabar, disiplin dan kasih sayang. Majlis pelancaran turut diserikan dengan bacaan doa, gimik perasmian serta penyampaian sumbangan kepada murid yang memerlukan sebagai simbol keperhatian dan semangat berkongsi rezeki di bulan Ramadan. Penyimpan mohon besar raja-raja yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Nurul bin Abdul Latif. Semoga program Iyah Ramadan ini dapat memberi manfaat dan keberkatan kepada seluruh warga SK Jijan serta menjadi medan pembentukan akhlak dan jati diri yang unggul. Sekian laporan daripada saya, Kamilah Nur Nafisah binti Muhammad Noor, TVPSS SK Jijan.